Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, tokoh yang masyhur sehingga para ulama di dalam mazhab Syafi'i menggelarkan Al-Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam. Sebagai Hujjatul Islam disebabkan kepintaran dan kehebatan juga penguasaan ilmu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita tak boleh nafikan perkara ni. Penguasaan ilmu Abu Hamid Al-Ghazali, alim, begitu alim, tabahur fil ilm, begitu meluas ilmu Imam Ghazali ni, begitu meluas. Jangan ambil ilmu kesufian dia, perkara-perkara yang ada kegelinciran pada ilmu kesufian dia, tetapi ambil pada bab-bab yang baik. Sebab tu buku-buku yang macam ni perlu, kalau nak dibaca, perlu ada panduan guru, perlu ada panduan guru. Bukan boleh semua orang baca. Suatu orang tua-tua dulu kata siapa yang baca kitab tidak berguru ni, guru dia adalah syaitan. Betul perkataan orang tua dulu. Baca buku, tak boleh baca buku tidak ada asas apa-apa. Tiba-tiba nak baca kitab Ihya Ulumuddin, baca sendiri kat rumah. Kalau dia baca dalam keadaan dia ta'ajub ataupun kagum dengan Imam Ghazali, dia akan terjebak di dalam sufi yang melampau. Kalau dia bercakap tentang tasawuf yang melampau. Tapi kalau dia baca kitab Imam Al-Ghazali dalam keadaan hasad dan marah kepada Imam Ghazali, dia akan tuduh Imam Ghazali ni sebagai sesat. Bahkan barangkali dia akan kufurkan Imam Ghazali, barangkali wallahu alam. Tetapi yang penting sekarang ni, setiap orang dia baca kadar kemampuan yang dia boleh baca. Kena hati-hati dalam bab ni. Kerana itu kata para ulama, ta'amul akabir sammul asaghir. Makanan orang-orang besar itu menjadi racun kepada orang kecil. Dalam ilmu apa pun, kalau budak umur 7 tahun, rejah 1, dia baca buku budak universiti, buku universiti, racun ke tak racun untuk dia? Racun kepada dia. Ilmu itu menjadi racun kepada dia. Maka demikian juga ilmu agama. Ta'amul akabir sammul asaghir. Ilmu yang dibaca oleh tokoh-tokoh besar, orang-orang alim, kalau dibaca oleh orang-orang yang jahil, yang tak ada ilmu, dia menjadi racun, bukan mendatangkan kebaikan kepada dia. Sebab tu saya masih ingat dalam perjalanan dengan Syekh Bashir Ahmad Salat, sekarang ni dia ketua ulama Somalia. Saya bagi tahu pada ketika tu, saya bagi tahu kepada dia, saya kata alhamdulillah, kitab Fathul Bari, kata saya Fathul Bari ataupun kitab Tafsir Tabari, saya sebut pada dia pada ketika tu. Saya ingat kitab Fathul Bari telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kata alhamdulillah. Saya seronok, saya cerita kepada dia dalam bentuk yang rasa macam kagum, hebat. Ilmu telah tersebar dengan luas. Lalu kata Syekh Bashir Ahmad Salat, dia kata bagi aku dia bukan satu perkara yang baik. Dia bukan satu khabar gembira. Bahkan dia sebenarnya adalah bala. Bahkan terjemahan kitab Fathul Bari itu merupakan ke dalam bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, dia merupakan balak, kata dia. Kerana nanti ada orang yang tidak ada asas pengajian Islam, dia baca kitab Fathul Bari, dia tak tahu apa perkara yang boleh diambil, apa yang perlu ditinggalkan, apa yang hanya sekadar baca untuk maklumat sahaja, apa maklumat yang sekadar nak baca dan disimpan tak disampaikan kepada orang lain, tapi dia berguna untuk seorang alim, untuk timbang isu tu, untuk buat pertimbangan dan perbandingan. Ada perkara yang maklumat tu hanya sekadar untuk perbandingan sahaja, bukan untuk disebarkan kepada orang ramai. Syekh Bashir Ahmad Salat, ketika tu saya rasa macam siapa dia cakap macam tu, tapi hari ni ternyata apa yang mereka bimbangkan benar berlaku. Ta'amul akabir sammul asaghir. Makanan orang-orang tokoh-tokoh yang besar bila dimakan oleh orang-orang kecil, dia menjadi racun untuk mereka semua. Maka demikianlah bahan-bahan Al-Imam Al-Ghazali, diambil manfaat daripada dia sehingga kan Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri memuji dan memperakui manfaat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, terutamanya dalam bab zuhud, dalam bab mendidik jiwa dan seumpamanya. Sehingga saya disebut oleh Syekh Muhammad, dia cerita dia pernah duduk di dalam majlis Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang mengadu kepada Al-Albani di kalangan kawan-kawan mereka yang mengaji agama ni, suka sesatkan orang itu, suka sesatkan orang ni, suka
kata bagi tahu kat orang jangan ikut orang ni menyeleweng, orang tu menyeleweng. Ada orang bagi tahu kepada Al-Albani, ada pihak yang buat sedemikian. Kata Al-Albani rahimahullah, aku perintahkan, aku nasihatkan kepada orang tersebut untuk dia tinggalkan kitab-kitab aku. Jangan baca kitab aku, tetapi suruh dia baca kitab zuhud di dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Itu perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu semua ni menunjukkan manfaat diambil daripada tokoh ulama kita semuanya, termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, kemudian muncul Abu Hamid Al-Ghazali yang dia mengarang kitab berjudul Ihya Ulumuddin sesuai metod kaum sufi. Pada bab sufi dia, pada bab sufi lah. Kitab ini dipenuhi oleh hadis-hadis batil. Ini perkara yang kita tak boleh nafikan lah. Dalam kitab Ihya, kitab hadis-hadis batil yang tidak diketahui kebatilan dia. Dia berbicara tentang ilmu mukasyafah yang menyimpang dari aturan fiqh. Dia meyakini bahawa yang dimaksudkan bintang, matahari dan bulan yang dilihat Nabi Ibrahim adalah cahaya-cahaya yang merupakan tirai-tirai penutup Allah Azza wa Jal, bukannya bintang, matahari dan bulan yang kita ketahui. Ini sejenis perkataan kelompok batiniyah. Kita tak nafikan perkara ini, tetapi tuan-tuan, perkara-perkara kegelinciran para ulama ni bukan Imam Ghazali sahaja, bahkan semua orang, kita hampir boleh kata ke semua mereka, ke semua para ulama ataupun majoriti tak selamat daripada kesilapan, ke semua. Al-Imam Sakhawi dia sebut tentang perkataan nama-nama ulama, 7 orang ulama fiqh Madinah. Dia sebut perkataan, dikatakan siapa tulis nama 7 orang fuqaha Madinah pada bekalan, pada makanan yang dibuat bekal dalam permusafiran, tak masuk ulat makanan tersebut, tak akan busuk, tidak akan berulat. Ini perkataan Al-Imam, bukan perkataan Al-Imam Sakhawi, tetapi dia nukilkan perkataan ini di dalam kitab dia tanpa sebarang komentar. Kalau kita nak kata semua ni asal ada benda yang kita tak tahu, maka kita tinggalkan perkataan yang sedemikian. Kita tinggalkan perkataan yang sedemikian. Jangan kita jaja, kita kata dia sesat dan semua. Itu bukan kerja kita. Ambil manfaat daripada para ulama dan tinggalkan perkara kegelinciran yang berlaku di kalangan mereka.